Adakah anda tahu bahawa kerajaan sebenarnya ada menyediakan bantuan perubatan percuma kepada rakyat Malaysia, khususnya golongan B40 yang menerima sumbangan tunai rahmah atau STR? Ramai yang masih tak tahu, padahal skim ini sangat membantu, terutamanya ketika kos rawatan dan ubat-ubatan makin meningkat. Hari ini, kami akan kongsikan satu persatu tentang skim perubatan madani, siapa yang layak, berapa jumlah bantuan yang anda boleh terima, jenis rawatan yang ditanggung, dan cara semak serta tebus bantuan ini. Skim perubatan madani ini sebenarnya disediakan oleh Protective dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia. Ia bertujuan untuk membantu rakyat Malaysia, khususnya mereka yang tergolong dalam kumpulan B40, supaya boleh mendapatkan rawatan kesihatan ringan secara percuma di klinik panel swasta berdaftar. Siapa yang layak untuk program ini? Kelayakan adalah secara automatik kepada penerima STR yang termasuk dalam kategori isi rumah, warga emas yang tinggal bersendirian dan juga individu bujang. Maksudnya, kalau anda memang terima bayaran STR, anda tak perlu buat permohonan tambahan pun. Tapi, anda kena pastikan bahawa anda tidak sedang menerima manfaat kesihatan daripada majikan, kerajaan negeri atau mana-mana skim perubatan lain yang serupa. Jadi, berapa jumlah bantuan yang anda boleh terima? Kalau anda seorang yang berkeluarga, anda akan terima manfaat sehingga RM250 setahun. Untuk warga emas yang hidup tanpa pasangan, jumlah bantuannya ialah RM125. Dan untuk bujang pula, sebanyak RM75 disediakan. Bantuan ini boleh digunakan untuk mendapatkan rawatan bagi masalah kesihatan ringan di mana-mana klinik swasta yang berdaftar di bawah skim perubatan madani. Antara rawatan yang termasuk dalam skim ini ialah demam, selsema, sakit kepala, cirit-birit, muntah, luka ringan, terselir dan trauma kecil lain. Jadi, kalau anda rasa kurang sihat, tak perlu risau tentang bayaran. Walau bagaimanapun, penting untuk tahu bahawa bukan semua rawatan dilindungi oleh skim ini. Rawatan yang tidak termasuk dalam skim ini ialah imunisasi rutin, saringan kesihatan, rawatan susulan untuk penyakit tidak berjangkit seperti kencing manis dan darah tinggi, rawatan ibu dan anak secara berkala, perancangan keluarga, perkhidmatan fisioterapi, permintaan ubat tanpa jumpa doktor, dan juga permintaan makanan tambahan atau suplemen. Jadi, bagaimana cara nak guna bantuan ini? Langkah pertama, anda perlu semak kelayakan anda secara atas talian. Anda boleh layari laman web rasmi Protective di kelayakan-spim.protective.com.my. Atau kalau anda guna aplikasi MySejahtera, anda boleh semak di situ juga. Lepas sahkan anda layak, pergi sahaja ke mana-mana klinik perubatan swasta yang berdaftar di bawah skim perubatan madani. Klinik-klinik ini biasanya akan ada label atau pelekat khas menunjukkan mereka ambil bahagian dalam program ini. Bawa kad pengenalan atau dokumen pengesahan lain. Rawatan akan diberikan, dan anda tak perlu bayar jika masih ada baki dalam manfaat tahunan anda. Selepas rawatan selesai, anda akan terima SMS mengandungi maklumat tentang baki manfaat yang tinggal. Jadi, anda boleh pantau dan rancang rawatan akan datang dengan lebih mudah. Kalau ada sebarang pertanyaan, anda juga boleh hubungi Protective di nombor 03-8687-2525. Ingat, bantuan ini diberikan untuk meringankan beban rakyat dan menggalakkan kita mendapatkan rawatan awal sebelum sakit jadi lebih serius. Jangan sia-siakan peluang ini. Kongsi info ini dengan ahli keluarga dan rakan-rakan yang mungkin layak tapi belum tahu. Kesihatan adalah tanggungjawab bersama. Skim perubatan madani, rawatan ringan, percuma untuk rakyat.